Sisi gelap kisah sebenar ajaran sesat Tuhan palsu, Ayah Pin. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Nama betul dia Arifin Muhammad, lahir tahun 1941 kat Bacok, Kelantan. Asalnya dia ni hidup susah sangat. Sekolah pun tak habis sebab terpaksa berhenti awal sampai dia tak pandai membaca dan menulis. Nak survive, dia buat macam-macam kerja kampung, dari jual petai, kutip besi buruk sampailah niaga kerbau. Tapi segalanya berubah masa umur dia. Lebih kurang 10 tahun bila dia jatuh sakit teruk. Lepas sembuh je, dia mula dakwa yang malaikat ada datang jumpa dia. Dan bila umur dia meningkat dewasa, dia mula bina pengaruh sedikit demi sedikit sampai berjaya bertapak kat Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Kat atas tanah seluas 6 ekar ni lah dia bina empayar dia sendiri yang dipanggil Kerajaan Langit. Wajibat saya adalah mewakili mestinya dengan kerajaan langit untuk satu padu manusia, tak kira bangsa dan tak kira agama. Bayangkan, tengah-tengah kawasan tu tersergam satu teko gergasi 2 tingkat. Kononnya teko tu simbol rahmat Tuhan yang mencurah turun dari langit. Bawah teko tu pula ada pasu biru besar, dan siapa yang baru first time datang wajib minum air suci dari pasu tu. Tak cukup dengan tu, ada payung kuning gergasi dan replika bahtera konkrit macam kapal Nabi Noh. Setiap hujung minggu, pengikut dia akan berkumpul buat ritual zikir keliling bot konkrit tu sampai ke pagi, tatkala Ayah Pin berbaring santai kat dalam bot tu. Dan yang paling mind blowing, pengikut dia bukan calang-calang orang tahu, bukan setakat orang kampung biasa, tapi ada student universiti, golongan profesional, anggota polis, artis kumpulan rock popular dan juga pengikut Mat Saleh dari luar negara macam England, Australia dan New Zealand. Ramai yang datang jumpa dia ni sebenarnya tengah lost, putus asa dengan hidup atau ada masalah mental, dan Ayah Pin pandai ambil kesempatan tu untuk tunjuk yang dia seorang je boleh selamatkan diorang. Lama kelamaan, ajaran dia makin melampau gila. Dia dakwa dia ni wakil semua agama. Dia kata solat Jumaat tak wajib, Al-Quran kena bakar dan abunya disapu kat badan. Dan paling parah, dia mengaku yang nyawa semua manusia kat dunia ni ada dalam genggaman dia sebab dia yang pegang kunci syurga dan neraka. Saya cipta agama Hindu dulu. Saya pencipta agama Hindu ni. Tapi saya tahu pencipta saya dulu nama lain. Sekarang ni nama lain. Mula awal saya turun ke situ, nama saya dulu lain. Akhirnya, pihak berkuasa dah tak boleh bertolak ansur lagi. Ajaran Kerajaan Langit diisytiharkan haram dan sesat. Dan puncak episod gelap ni berlaku pada pagi 18 Julai 2005. Subuh-subuh lagi, sekumpulan lebih 30 orang bertopeng dan berjubah serbu masuk kompaun tu, baling bom petrol, tetak kenderaan dan hancurkan bangunan-bangunan kat situ. Tak lama lepas tu, pihak berkuasa masuk bawa jentolak dan meratakan seluruh Kerajaan Langit tu sampai hancur berkecai dalam masa beberapa jam je. Tapi masa tu, Ayah Pin dah sempat melarikan diri ke Thailand dan jadi buruan polis bertahun-tahun lamanya. Walaupun dia gelar diri dia Raja Langit yang berkuasa, realitinya dia tetap manusia biasa yang tak boleh lari dari hukum alam. Tahun 2012, dia kena stroke sampai lumpuh separuh badan. Dan pada 22 April 2016, Ayah Pin akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir pada usia 74 tahun. Dia tak naik ke langit dan tak jadi penyelamat dunia macam yang dijanjikan. Dia mati dalam keadaan sakit dan sangat lemah. Dan ironinya, lelaki yang pernah suruh pengikutnya bakar Al-Quran dan mengaku diri dia Tuhan ni, akhirnya jenazah dia tetap dimandikan, dikafankan dan dikebumikan mengikut syariat Islam biasa kat tanah perkuburan kampung. Ini membuktikan yang dia tak ada apa-apa kuasa gaib pun. Dia cuma manusia biasa yang sangat licik memanipulasi kelemahan dan harapan orang yang tengah rapuh jiwa. Adalah seorang mewakili daripada Kerajaan Langit untuk bersatu padu agama Kristian untuk menyelamatkan bangsa agama Kristian. Itu saja, bukan nak mengacau orang Melayu. Itu orang Melayu punya pasal lah. Korang rasa kenapa sampai zaman moden sekarang ni pun masih ramai lagi orang berpelajaran tinggi yang mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran sesat macam ni? Cuba komen.